Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada tak dalam Al-Quranul Karim perkataan subuhun yang mewakili sifat Allah Subhanahu Wa Taala sama juga dengan Al-Quddus? Jawabnya ada. Di mana? Pada surah Al-Isra ayat berapa? Ayat 1. Tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz ulang sekali lagi. InsyaAllah, biiznillah, daripada Asma'ul Husna yang pertama sampai yang akhir sekalipun, yang ke-99, Ustaz akan sentiasa merujuk kepada Al-Quran, hadis Nabi, Al-Quran, hadis Nabi, supaya kita puas hati. Ya Allah, aku berkenalan dengan Allah yang aku sembah, Allah yang aku puja ini, aku mengenali sifatnya, supaya menjadikan aku lebih ishq mahabbah, kasih, sayang, cinta, rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang ini pun Ustaz relatekan lagi dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Maka jawapannya ada. Subuhun, Allah Maha Suci ini disebut di dalam Al-Quranul Karim pada surah Al-Isra ayat pertama. Nasnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami diperlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia, yakni Allah, Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pada ayat ini adanya perkataan subhana. Ingat ya, sebut di awal tadi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini zikir kita, ini wirid kita. Apa maksud Maha Suci Allah, Maha Suci Allah, Maha Suci Allah? Jadi subhanallah itu subuhun. Allah yang Maha Suci, Allah yang Maha Suci. Qudusun, Allah yang Maha Bersih, Allah yang Maha Bersih, Allah yang Maha Bersih. Jadi, ini semua memiliki makna yang hampir sama, iaitulah berputar pada maksud Allah Azza wa Jalla, Maha Suci, Maha Bersih daripada sebarang bentuk kelemahan dan kekurangan. Baik, Ustaz perlu perjelaskan latar belakang ayat ini supaya tuan-tuan dan puan-puan lebih memahami maksud subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, iaitu nak lagi orang di zaman Nabi, bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi bersandar satu pagi di tepi Kaabah. Kemudian datang Abu Jahal. Abu Jahal sapa Nabi, "Ya Muhammad, halaka min khabar?" Wahai Muhammad, hari ini ada cerita baru ke nak sembang dengan kami? Nampak macam ada cerita baru je. Nabi beritahu kepada Abu Jahal, ada. Ceritanya ialah aku malam tadi diperjalankan oleh Allah daripada Al-Masjidil Haram di Mekah ke Al-Masjidil Aqsa di bumi Palestin. Tak cukup dengan itu, aku di-mi'rajkan oleh Allah naik ke langit. Kemudian aku turun dan aku sampai semula ke Masjidil Haram. Ia tak sampai pun, peristiwa ini berlaku tak sampai pun satu malam. Abu Jahal terpesona dengan cerita ini dan Abu Jahal kata, "Okey, wahai Muhammad, ini cerita bagus ni. Jangan kamu syarah panjang-panjang lagi pada aku, biar aku panggil seluruh masyarakat di Mekah berkumpul depan Kaabah, kamu syarah balik cerita Isra Mi'raj ni." Tuan-puan, bunyi macam baik kan? Abu Jahal bunyi macam baik. Abu Jahal pula lah jadi tukang AJK Nabi, tukang promote cerita Isra dan Mi'raj. Tak, bukan begitu maksudnya. Abu Jahal ni ada nawaitu serong.
Bagi Abu Jahal, cerita ni terlampau pelik, terlampau aneh, tak masuk akal. Bagaimana berjalan daripada Mekah ke Palestin, kemudian patah balik. Padahal pada zaman itu belum ada kapal terbang, yang adanya unta. Masyarakat tradisi biasa naik unta 1 bulan perjalanan daripada Masjidil Haram Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian patah balik pun sebulan perjalanan. Tiba-tiba Nabi kata, nah aku daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tak sampai 1 malam. Pelik ke tidak? Pelik tu. Naik ke langit pula, Isra Mi'raj, lagi pelik. Pelik itulah pada fikiran Abu Jahal, orang-orang Islam yang dah peluk Islam ini akan kembali kufur kerana mereka tidak akan percaya dengan cerita Nabi. Itu nawaitu jahat yang ada pada Abu Jahal. Jadi ringkas ceritanya apa dia? Ringkas ceritanya ialah memang ada di kalangan mereka yang cetek iman kembali kufur. Kerana apa? Cerita ini terlampau pelik. Namun ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang apabila mendengar cerita Isra Mi'raj, Masya Allah, semakin bertambah iman mereka. Contoh Abu Bakar. Apa jawapan Abu Bakar? La usaddiquhu walau ablagha min dhalik. Kata Abu Bakar kepada Abu Jahal, wahai Abu Jahal, kalau cerita ini benar-benar disampaikan oleh Nabi, maka jangan kata peristiwa Isra dan Mi'raj. Lebih pelik daripada Isra Mi'raj pun aku percaya lagi. Tu dia, Masya Allah. Tengok. Tapi poin yang saya nak sebut nak kaitkan dengan subhanallah ni. Hadirin sekalian, perjalanan tradisi 1400 tahun yang lampau, sebulan daripada Mekah ke Masjid Aqsa, jaraknya, betul? Betul. Nah, daripada Masjid Aqsa nak naik ke langit entah berapa ribu kilometer pula, jauh ke tidak? Jauh. Untuk orang biasa macam kita memang jauh. Untuk orang biasa macam kita memang tak logik dan tak masuk akal. Tetapi harus kita ingat bahawasanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini bukan Nabi yang berjalan. Tetapi Nabi diperjalankan. Oleh siapa dia? Oleh Allah. Nabi diperjalankan oleh Allah daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, daripada Mekah ke Palestin. Nabi dimi'rajkan oleh siapa dia? Oleh Allah. Daripada Masjidil Aqsa naik ke langit. Allah itu siapa dia? Allah yang subhanallah. Ini poinnya. Allah yang subhanallah. Allah yang maha suci daripada sebarang bentuk kelemahan dan kekurangan. Justru Allah boleh menghapuskan jarak masa yang panjang. Kerana Allah subhanallah, Allah tidak terikat dengan masa. Masa itu makhluk, Allah itu al-khaliq. Allah subhanahu wa ta'ala boleh menghapuskan jarak jauh daripada Masjidil Aqsa untuk naik ke langit. Kenapa? Allah maha suci daripada sebarang bentuk kelemahan dan kekurangan. Yang kata payah nak naik ke langit itu siapa dia? Kita manusia. Hatta ada sekarang ni pun bukan calang-calang nak naik ke langit. Kenapa? Sukar, sulit, susah. Sebab kita ni lemah. Tapi Allah subhanallah, maha suci Allah. Allah bukan lemah. Qudusun, subuhun, qudusun. Allah maha suci, Allah maha bersih. Allah tidak lemah. Allah boleh menjalankan Isra dan Mi'raj dengan kun fayakun semata-mata. Ini semua hadirin sekalian menjadikan kita raditu billahi rabban. Puas hati kita bertuhankan Allah subhanahu wa ta'ala kerana Allah azza wa jalla subuhun, subhanallah, maha suci, maha bersih, qudusun, maha suci, maha bersih. Tuan-tuan dan puan-puan, kod setara ni Allah memperkenalkan sifatnya kepada kita hari ini. Kod setara ni Allah subhanahu wa ta'ala promosikan tentang dirinya pada kita hari ini. Takkanlah kita kata orang tak pecah liur lagi nak bertauhidkan Allah. Takkanlah kita tak pecah liur lagi nak sembah dan puja Allah azza wa jalla, nak berkasih-kasih dengan Allah, nak tunduk dan patuh kepada Allah, nak rasa asyik dengan Allah. Hanya manusia yang keras hati semata-mata yang kod setara ni Allah beritahu tentang dirinya, tiba-tiba kita tak terasa apa-apa. Maka berdoalah hadirin sekalian supaya Allah lembutkan hati kita,
sebut saja apa jua sifat Allah Subhanahu Wa Taala menggeletar badan kita. Sebut saja apa jua sifat-sifat Allah Azza wa Jalla melalui Asmaul Husna yang kita bahas, tu dia terasa degup jantung kita, rasa excited, rasa bangga, rasa kasih, rasa sayang, rasa takut, rasa sayu, rasa respect kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, ini yang kita nak hasil daripada pembelajaran kita dengan Asmaul Husna. Maka rumusan inilah menjadikan kita insya-Allah semakin dekat dengan Allah, semakin sayang dengan Allah, semakin kasih dengan Allah.